Korang, hari ni Wani nak tunjuk cara pemasangan untuk kita orang punya hiking stick yang jenis foldable tau. Sebab ramai yang tak tahu cara pemasangan untuk kita orang punya foldable hiking stick ni. So, yang mana tak tahu cara nak pasang, you guys boleh tengok video ni sampai habis tau. Okey, first yang pertama, korang akan dapat kecil yang macam ni. Dia 30cm tau. Kemudian, korang buka sahaja strap yang ada bahagian sini. So, korang bukakan dia sahaja. So, bila korang dah buka, dia terbahagi kepada 3 bahagian macam ni. Okey, so you guys masukkan sahaja di bahagian bawah dahulu. Kemudian, korang masukkan lock di bahagian atas. Tapi kalau korang kata, kenapa tak boleh masuk sih? Okey, jangan risau. Dekat bahagian sini, dia ada tulis down strap tau. Kemudian, awak tarikkan dia sahaja sehingga terkeluar button hidden tau. So, bila dah terkeluar button hidden ni, okey, korang buka sahaja dia punya lock dan korang adjust sahaja. Sebab dia boleh adjust sehingga 110cm tau. Dan korang lockkan dia sahaja dan kunci dan bagi ketatkan dia. So, yang ni adalah cara pemasangan untuk kita orang punya hiking stick kita. Dan untuk kita orang punya hiking stick, kita ada 4 version warna. Kita ada warna biru, kita ada warna merah, kita ada warna purple dan kita ada juga warna hitam tau. So, yang mana yang dah tengok cara pemasangan kita dan siapa juga yang berminat untuk kita orang punya hiking stick, korang boleh dapatkan sekarang dekat berikut ni. Dan jangan lupa korang boleh tekan button follow tau. Bye!